Assalamualaikum guys. Okey, sini ada satu pesanan khidmat masyarakat. Lebih kurang lah. Okey, pesanan. Tapi benda ni adalah ajakan saya kepada korang semua. Maksudnya kita sama-sama buat lah. Okey, macam sekarang ni saya perasan ramai kawan-kawan saya ataupun korang yang umur 20-an yang baru orang kata start bekerja. Korang akan ada satu matlamat di mana korang nak ada rumah, nak ada kereta, nak beli tanah, nak itu, nak semua macam-macam lah. So, itu boleh dikatakan sebagai aset lah. Maksudnya korang ada satu target di mana korang nak bina dan kumpul aset tu, betul tak? Tapi kita, masyarakat kita lah, masyarakat Melayu Islam kita ni ada satu kesilapan yang biasa kita buat since daripada generasi dulu lagi kan, generasi orang kata tok kaduk sampai ke sekarang ni masih lagi ada, iaitu apa? Iaitu bila ni kita nak kumpulkan segala aset-aset ataupun harta ni, tapi kita tak pernah pun nak bertanggungjawab. Bertanggungjawab dari segi apa? Bertanggungjawab dari segi pengurusan harta tu sendiri. Maksudnya ya, memang matlamat kita macam sekarang ni kan. Okey, beli untuk family, contoh beli rumah untuk family berteduh, beli tanah pula untuk orang kata akan datang, sebab tanah ni value dia macam-macam lah, ataupun nak beli kereta supaya family ataupun kita sendiri ni dapat pergi ke mana-mana lah dengan selesa kan, tak adalah kena hujan dan sebagainya. Ya betul, tapi masalahnya kalau kita tak ada satu pengurusan ni, kita ibarat kita ni beli tu sia-sia je lah. Kita beli tu end up apa-apa berlaku dekat kita, contohnya bila berlaku kematian dekat kita, apa akan berlaku dekat harta-harta kita tu, dekat aset-aset kita tu. Sebab kalau korang perhatikan kan, data ataupun statistik dekat negara kita lebih kurang 90 bilion ke 100 bilion harta umat Islam kita tak dituntut. Korang boleh search sendirilah dekat Google. So benda tu real guys. Kalau korang tengok pun banyak kalau saya jumpa pun banyak-banyak bila kita berkongsi cerita tu, mesti akan ada isu pengurusan harta ni. Sebab apa? Sebab nak menguruskan ni leceh. Lagi banyak harta tu, lagi banyak proses dia dan makan banyak modal. So that's why guys, korang bila korang nak kumpul aset, nak itu ni apa semua, bagus, tak ada masalah. Tapi jangan lupa juga untuk korang start ambil tahu untuk menguruskan dia. Start daripada korang tak ada apa-apa, maksudnya tak ada harta ni kan, korang start ambil tahu dulu supaya in the future akan datang korang dah ada start ada aset, kereta, motor, tanah, apa semua tu. So benda tu takkan membebankan waris korang. Jadi korang dapat tak sesuatu dalam video ni? Saya Aminuddin, Takaful Advisor anda.